Pernah tak korang rasa masa bergerak macam siput bila bosan? Tapi kalau tengah short tengok drama atau main game, tiba-tiba dah malam. Kenapa masa ni macam ada perangai sendiri? Jom kita bongkar rahsia otak dan masa. Otak kita ada satu sistem unik yang bertindak macam jam dalaman. Sistem ni guna dua benda penting. Yang pertama, ganglion basal, yang ni pusat kawalan motor, emosi dan kira masa. Yang kedua, cortex prefrontal, yang ini pula bahagian otak yang proses maklumat baru dan buat keputusan. Bila kita buat benda menarik, otak sibuk proses banyak maklumat. Tapi bila bosan, otak relax dan kurang sibuk. Hasilnya, masa terasa lebih perlahan. Masa rasa lambat sebab otak tak dapat banyak rangsangan baru. Bila kita tak buat apa-apa atau ulang benda sama, otak jadi kurang aktif. Jadi, jam dalaman kita rasa masa bergerak perlahan macam filem slow motion. Sebaliknya, bila kita sibuk atau excited, otak penuh dengan maklumat baru. Otak macam tak cukup masa nak proses semua. Sebab tu, masa terasa cepat berlalu. Boleh tak kita tipu otak supaya masa rasa cepat? Boleh? Cuba trik ni untuk elak rasa bosan. Yang pertama, buat benda baru. Cuba aktiviti baru yang cabar otak, macam belajar skill baru atau main game yang berbeza. Yang kedua, pecahkan tugasan. Bahagikan kerja besar kepada bahagian kecil, lagi banyak pencapaian, lagi cepat masa bergerak. Yang ketiga, fokus dan nikmati. Bila buat sesuatu dengan perhatian penuh, masa rasa kurang membosankan. Jadi, lepas ni, kalau rasa masa bergerak macam kura-kura, ingat, otak kita yang main peranan besar. Kalau nak masa rasa cepat berlalu, bagilah otak cabaran baru. Korang ada tak cara pelik nak buat masa rasa laju? Share dekat komen.